Malaysia sedang memasuki era baharu pertahanan disebabkan kedudukannya yang strategik di Asia Tenggara menuntut Malaysia menyediakan persiapan terhadap ancaman moden dan kuasa besar serantau. Peningkatan kuasa China dan India memberi kesan langsung kepada keselamatan dan kedaulatan negara. Ancaman baharu seperti keganasan, serangan cyber serta pertikaian maritim mendorong Malaysia mengadaptasi teknologi serta strategi pertahanan yang lebih pintar dan pantas. Transformasi ketenteraan Malaysia. Malaysia sedang memodenkan angkatan tentera mereka melalui usaha untuk memperoleh pesawat tempur, kapal perang dan drone canggih. Selain itu, Malaysia juga mengambil langkah untuk mengukuhkan keupayaan peperangan cyber melalui pelaburan dalam keselamatan data dan pelindungan infrastruktur. Pembangunan kapasiti pemantauan maritim yang lebih efektif juga turut diambil untuk memastikan keselamatan Selat Melaka dan Laut China Selatan terus terjaga. Malaysia juga turut mengambil langkah untuk mengadakan latihan dan meningkatkan kerjasama ketenteraan bersama negara serantau untuk menjaga kestabilan wilayah. Ekosistem pertahanan berdaya saing. Industri pertahanan tempatan sedang diperkukuhkan melalui pembangunan teknologi buatan Malaysia untuk mengurangkan kebergantungan import. Selain pembangunan teknologi, latihan profesional juga sedang giat ditingkatkan dalam bidang kritikal seperti kejuruteraan pertahanan, sistem radar dan operasi cyber. Kerjasama universiti industri yang erat untuk menghasilkan inovasi pertahanan strategik giat dijalankan. Pembangunan pusat penyelidikan tempatan yang memberi tumpuan kepada teknologi drone, AI dan sistem persenjataan pintar juga sedang giat dibangunkan untuk menjadikan Malaysia setanding dengan teknologi pertahanan semasa. Cabaran dan peluang strategik. Malaysia berdepan dengan cabaran untuk mengimbangi perbelanjaan ketenteraan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini perlunya strategi diplomasi dan pertahanan yang seimbang antara deterrence ketenteraan dan hubungan serantau bagi mengelakkan sebarang bentuk ketegangan. Malaysia juga perlu lincah untuk mencari peluang bersepadu dengan teknologi ruang angkasa dan kecerdasan buatan dalam sistem operasi ketenteraan. Hal ini kerana peperangan moden menjadikan Malaysia perlu untuk memastikan negara kekal adaptif terhadap ancaman moden yang berubah dengan pantas mengikut keadaan semasa. Kesimpulan, Malaysia menunjukkan iltizam kukuh dalam usaha untuk membina kemampuan pertahanan yang moden, pintar dan responsif. Strategi terbaru negara lebih tertumpu untuk menekankan inovasi ketenteraan, kerjasama serantau dan kekuatan industri tempatan. Dengan hala tuju yang jelas, Malaysia bersedia menjadi kuasa pertahanan serantau yang lebih kompetitif dan berdaya tahan menjelang masa hadapan. Sekian, terima kasih. Tinggalkan subscribe untuk menyokong saluran YouTube ini. Jumpa lagi